Okey, ini ada PowerPoint. Kat sini dah ada stiker untuk yang jual makanan lah. Okey, contoh macam ni kan. Tulis. Sekejap, kita pilih. Satu ni, terima kasih kerana membeli. Ini boleh tukar lah tulisan kan. Thank you. Thank you semua yang beli. Okey, contoh macam ni. Dia nak tukar font pun boleh. Yang ni tak perlu kat online. Download PowerPoint ni boleh buat dekat komputer masing-masing. Tapi kena guna komputer lah. Okey, kalau dah buat edit, contoh saya buat ni satu, yang ni nombor 2 nak order PM. Contoh PM 112. Contoh 999. Okey, cara nak jadikan dia stiker, kita kena jadikan dia file PNG yang transparent. Kita tak boleh save macam biasa. Okey, kita kena klik kat gambar ni. Kemudian klik mouse sebelah kanan. Nanti ada ni, save as picture. Klik situ. Dan kita save. Contoh saya save dalam desktop lah, senang kan. Desktop. Okey, dekat desktop. Desktop banyak pula. Saya ambil dekat data business. Sekejap, saya punya ni penuh. Gallery tak boleh. Desktop lah. Desktop. Tak apalah, saya simpan kat desktop Save. Pastikan dia PNG PNG ni. PNG dan tekan save. Okey, ni nombor 1 saya dah save. Kita ambil nombor 2 pula. Klik kat gambar ni. Kemudian klik mouse sebelah kiri, kemudian klik mouse sebelah kanan. Dia akan keluar menu macam ni. Pilih save as picture. Okey, kita di desktop Desktop, mana desktop? Picture 11. Okey, kita save. Okey, itu cara nak save daripada PowerPoint kepada gambar PNG. Kemudian kita buka kita punya WhatsApp. Ataupun kalau kita nak buat gunakan iPhone boleh. Download, masukkan dalam handphone dan kita buka WhatsApp dekat phone. Ni contoh saya buka WhatsApp dekat komputer. Okey, untuk buatkan stiker, klik dekat sini. Okey, tadi gambar tadi, kalau kita gunakan gambar ni, saya upload foto, dia adalah gambar. Tengok mana tu desktop. Desktop. Okey, desktop gambar dia. Okey, ni ada gambar. Dua ni kan. Okey, boleh kita upload. Dia ada dalam bentuk gambar. 1, 2. Okey, dia dalam bentuk gambar macam ni. Dia tak jadi stiker. Untuk jadi stiker, pergi kat sini. Kat sini biasa kita ni kan apa? Ikon ni kan. Biasa kita klik ikon ni. Kat sini, dia ada pilihan ni. Pergi dekat ni. Stiker. Ni stiker yang saya dah buat. Okay. Klik kat sini ada create. Klik create kat sini. Okay. Dia akan minta ambil gambar apa. Okay. Kita ambil gambar nombor 1 sini. Kita open. Okay. Ni. Dia akan buang latar belakang. Latar belakang putih ni dia akan automatic buang. Dan kita tekan hantar. Ini kita buat dekat nombor kita dulu. Kita hantar dekat nombor kita dulu ataupun terus dekat grup pun boleh. Nampak ni. Dia jadi stiker. Kalau ni kita hantar gambar, dia jadi gambar. Ini jadi stiker. Kemudian try satu lagi. Create.
Okey. Kita ambil gambar nombor 2 yang ni. Kita open. Okey, dia keluar. Dan kita tekan enter. Okey, dah dapat 2. Ni sesuai lah stiker ni untuk kita hantar dekat grup-grup ataupun kita buat grup yang beli dengan kita, dengan order dengan kita, ataupun kat grup yang apa, kita masuk grup menjual, bila orang beli kita hantar stiker ni. Okey, terima kasih semua. Okey, kat sini saya dah sediakan PowerPoint dia. Tinggal edit je. Tinggal tulis, tukar je ni. Nanti saya buka order semula. Macam tu. Nak tulis apa ayat kat sini pun boleh. Tukar sendiri ayat kan. Okey. Terima kasih pada yang beli. Ni kalau nak tukar tulisan, font pun boleh macam biasalah guna ni kan. Kalau ada tulisan-tulisan yang rasa nak fancy ke benda, tapi kalau tak, gunakan tulisan yang biasa je. Okey, itu saja berkenaan dengan PowerPoint untuk buat stiker. Okey, kalau siapa nak, boleh komen kat bawah.